Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Pro Ramadan TV Inspirasi PSS di bulan Ramadan 1446 Hijrah. Kita telah berada di perakhiran puasa di bulan Ramadan yang menandakan kejayaan melawan hawa nafsu sepanjang sebulan serta usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan ibadah. Malam terakhir Ramadan seringkali diiringi dengan perasaan bercampur, kesyukuran dan kerinduan kerana Ramadan akan meninggalkan kita. Sebelah waktu Aidilfitri yang disambut dengan takbir, tahmid dan perasaan gembira. Tetapi juga penuh kesederhanaan dan syukur. Untuk kita ketahui dengan lebih lanjut, marilah kita mendengar kupasan daripada Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Rafa, Guru Pendidikan Islam, Sekolah Kebangsaan Dato' Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan untuk Ustaz. Bagaimanakah umat Islam dapat memastikan sambutan Aidilfitri dilaksanakan dengan cara yang penuh kesyukuran, sederhana dan sesuai dengan ajaran agama? Terima kasih kepada TV PSS SK Dato' Hashim. Lagi berada di bulan puasa, insya-Allah. Tak berapa lama lagi kita akan menyambut 1 Syawal, iaitu kita merayakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan puasa sepenuh, iaitu sebulan pada bulan Ramadan, dan hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu mendapat hidayah dan supaya kamu bersyukur. Inilah matlamat kita menyambut Syawal. Sebab itu Allah mendidik kita. Allah mendidik kita sebulan pada bulan Ramadan, biar kita menjadi manusia yang bersih. Dengan kata lain, hapuskan dosa-dosa kita sebelum ini. Sebab itu dalam bulan puasa, Allah beri 1 hari, 1 malam Lailatul Qadar, supaya hamba-Nya bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat Allah terima. Maka pada 1 Syawal kita menjadi manusia, bila Allah ampunkan dosa kita, kita berterima kasih kepada Allah. Cara kita berterima kasih kepada Allah iaitu kita memuji Allah, iaitu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pada pagi raya pertama yang kita buat ialah kita pergi ke masjid. Tujuan apa? Kita itu kabbirullah, itu membesarkan diri kepada Allah. Inilah tujuan kita menyambut Aidul Fitri, dengan kita sambut dengan memuji Allah. Firman yang saya sebut tadi, walitukabbirullah. Sebab itu di pagi hari raya kita tak buat perkara lain kecuali kita bertakbir kepada Allah. Bila kita bertakbir, kita puji Allah, maka kita menjadi manusia yang bersyukur. Inilah yang sebenar yang dikehendaki dalam Islam. Sebab 1 Syawal, sebab itu dinamakan, kita panggil 1 Syawal, tapi dalam Islam juga sebut 1 Syawal itu iaitu hari besar, iaitu Aidul Fitrah. Maksudnya kita bersih, maksudnya kembali kepada fitrah. Di bulan puasa itu kita minta ampun dengan Allah, dengan rahmat Allah, Allah ampun dosa kita. Dan 1 Syawal itu bila kita minta ampun dengan bersungguh, maka 1 Syawal itu kita menjadi manusia, insya-Allah kita tergolong dalam golongan Allah ampunkan dosa kita. Bila Allah ampun dosa kita, maka kita jadi manusia yang tak berdosa. Bila tak berdosa, maka kita memuji Allah, bertakbir, memuji Allah. InsyaAllah saya mengharapkan di luar sana kita sambutlah 1 Syawal ini dengan membesarkan diri kepada Allah, dan jangan kita menyambut dengan perkara-perkara yang melalaikan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga pengakhiran Ramadan ini menjadi permulaan baru untuk kita terus memperbaiki diri. Sekian daripada kami, TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.